ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Boleh tadi. Mudah-mudahan selaku pelatihan yang dibacakan tadi kita boleh hadiahkan kepada sahabat kita yang baru berjemput dari Lokis Kuliah Muhammad Nafis dan seluruh ahli keluarga dan juga sahabat anda kita yang berada untuk ini, insyaAllah. Moga Allah kurniakan kelancaran dan juga dengan syukur untuk mereka. Amin. Baik. Di sebelah saya tersenyum manis, tepuk-tepuk hatinya Cik Zulana binti Zulkifli, kita punya student intern yang sekarang ni di Sekolah di Malaysia. Baik, jadi tanpa memberikan masa, saya menjemput Cik Aina untuk mengulas buku beliau bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki, tulisan dari Fathuri Salihuddin. Jadi rezeki ni banyak, rezeki kejayaan, rezeki jodoh, rezeki anak, rezeki kerja, rezeki ketengahan hati, banyak rezeki. Jadi kita tunggu apa yang nak ditulis oleh Cik Aina kepada ini. Baik, dengan itu majlis mempersilakan. Baik, dengarkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada mata kita pada hari ini yang saya raikan staf-staf kawan Percakapan Bayar, tuan-tuan dan juga puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, alhamdulillah hari ini saya pun tak jangka saya dipilih untuk menelaah terlibatlah dalam program penelaah pada pagi ini. Dan insyaAllah saya akan cuba sampaikan segala yang saya pelajari daripada buku ni. Baik, buku yang saya telah pilih iaitu yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki 2. Baik, mungkin kita nak pergi dengan lebih lanjut, kita boleh cerita dululah mengenai penulisan daripada buku ini. Jadi buku ini merupakan karya Fathuri Salihuddin yang mana telah diterbitkan pada tahun 2017. Dan buku ni mempunyai 181 muka surat dan ada 7 bahagian dalam buku ni. Dan insyaAllah setiap bahagian yang nak disampaikan oleh penulis, bagaimana nasihat, semangat dan juga beberapa tips-tips saya akan sampai dan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, mungkin saya rasa ramai lagi yang belum mengenali saya. Saya boleh kenalkan diri dulu lah. Saya Zulana binti Zulkifli dan boleh panggil saya Aina. Saya merupakan pelajar praktikal di Muzium Pengurusan UM dan belajar di Universiti Malaysia Kelantan. Baik, berbalik kepada buku ini tadi, mungkin saya boleh cerita seberingkas mengenai apa yang nak diketengahkan oleh penulis. Sebenarnya buku ini berkisarkan mengenai bagaimana kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana kita nak menarik rezeki yang Allah dah berikan kepada kita semua dengan mudah. Dan mungkin kita jangkakan bahawa rezeki kita pada hari ini adalah berbentuk kewangan, duit kan, kekayaan. Sebenarnya ada beberapa perkara yang Allah dah berikan pada mungkin sekarang tapi kita tak sedar. Antaranya mungkin ketenangan hati, kebahagiaan, kejayaan yang macam kita cakap tadi. Dan apa yang kita tengah jalani sekarang, program sekarang Allah mudahkan, itu pun rezeki yang Allah bagi pada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebenarnya buku ni sangatlah sesuai kepada orang yang bersifat berputus asa dan beberapa motivasi dan juga semangat yang nak disampaikan oleh penulis ni untuk kita sama-sama perbaiki, menambah ilmu, mempelajari, mengubah sikap menjadi lebih baik. Okey, untuk buku ni sebenarnya penulis ni nak mengajak kita untuk tidak berputus asa seperti yang saya nyatakan tadi, untuk melakukan apa segala yang Allah suka, antaranya mengikut segala perintahnya lah, berbuat baik, bersedekah, berdoa, beristighfar. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh amalkan untuk menarik rezeki yang mudah tadi. Baik, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena membezakan antara konsep asbab rezeki dan pemberi rezeki. Pemberi rezeki kita pun dah dimaklumkan bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memberikan rezeki. Tetapi bagaimana asbab rezeki itu? Asbab rezeki kita melalui sekarang lah, melalui pekerjaan. Dan pekerjaan tu ada beberapa asbab-asbab dalam tu. Antaranya melalui kepintaran, melalui kesihatan, melalui rupa paras, pengalaman, kemahiran. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan berada pada pejabat hari ini atas kepintaran, kemahiran, pengalaman yang tuan-tuan dan puan-puan alami. Itu merupakan rezeki yang Allah dah bagi kepada kita, kelebihan Allah bagi kepada kita untuk kita dapatkan rezeki itu sendiri. Dan sebenarnya ada konsep yang kita kena faham untuk memudahkan bahawa rezeki ni, iaitu konsep sunnatullah dan juga qudratullah. Qudratullah ni yang mana Allah ni mampu mengubah hidup kita dengan sekelip mata. Janji kita kepada Allah adalah tidak berputus asa. Walau apapun ujian yang Allah beri pada kita pada hari ini, janganlah kita bersifat putus asa. Sebab janji Allah pasti, walaupun bukan sekarang, di akhirat insya-Allah Allah akan laksaikan janji kita tadi. Dan sunnatullah, senang kata sunnatullah ni usaha, doa dan juga tawakal. Yang mana kalau kita berusaha saja hari ini, kita bekerja keras tapi kita tak merayu, tak memohon kepada dia, kita tak dapat rezeki yang Allah berkati tadi. Macam itulah mungkin saya sebagai seorang pelajar, bagaimana saya untuk menjadi pelajar yang cemerlang? Antaranya saya berusaha, belajar, pergi ke sekolah, membuat latihan, hormati guru. Tetapi tidak hanya sekadar berusaha, malah kita perlu tingkatkan, memperbanyakkan, memperpanjangkan doa. Mohon kepada Allah supaya memberi ketenangan, mempermudahkan, memberi ingatan yang kuat supaya kita dapat kejar kejayaan yang kita inginkan. Semestinya apa yang kita bagi kepada Allah, Allah akan pulangkan semula kepada kita. Dan ingatlah tuan-tuan dan puan-puan bahawa tujuan kita adalah satu sahaja, iaitu mengikuti segala perintah dan perintah Allah dan juga Rasulullah kata. Dan sebenarnya relatilah pada masa kini kan, ramai manusia yang terkejar-kejar dengan kemewahan. Sedangkan kemewahan itu adalah asbab menimbulkan sikap yang tidak disukai oleh Allah. Antaranya boleh menimbulkan sombonglah, riaklah, takbur. Itu adalah sifat-sifat yang tidak disukai. Dan mungkin saya rasa dah banyak dah kan saya rasa pasal buku ni, kita pun dah boleh faham lah pasal buku ni kan. Jadi saya nak sampaikan pesanan ataupun isi yang nak diketengahkan kepada daripada penulis kita ni. Antaranya bagaimana untuk kita menarik rezeki itu dengan mudah adalah berdoa, tuan-tuan dan puan-puan. Paling senang dia kata, berdoalah, minta kepada Allah. Barang sesiapa yang memohon doa kepada Allah, nescaya Allah akan beri pada masa yang sesuai. Dan saya akan kongsikanlah beberapa kisah-kisah yang dihadapi oleh penulis sendiri dan juga pembaca-pembaca. Baik, ada satu kisah ni, dia kata ada seorang ibu, dia telefon Cik Faturi ni lah, dia kata, dia telefon, dia kata saya kehilangan anak, dia kata, tuan, saya dah usaha macam-macam lah, dia kata. Saya dah berikhtiar dengan macam-macam cara, tetapi belum jumpa jugalah anak dia tu kan. Jadi dia tanya macam mana Faturi kan saya nak buat, dia kata. Lepas tu Faturi pun kata, macam ni lah puan, dia kata, apa kata kalau puan berdoa ketika azan, dia kata, sebab doa ketika azan ni doa yang sangat sesuai untuk kita meminta pertolongan, dia kata. Doa lah. Dan dia pun memberi kita kata apa, pesanan lah untuk kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita amalkan, kita akan rasa janji Allah itu. Dan puan ni pun dia yakin, dia rasa macam tak apa, aku try kan, kita doa, kita minta kan, dan dia amalkan, dan dia percaya akan kuasa Allah tu. Dia pun balik doa, dia kata, ya Allah, faridahkan, ampunlah urusan aku untuk berjumpa dengan anak aku, dia kata. Dan seminggu lepas pada kejadian dia telefon Cik Faturi, dia kata, alhamdulillah jumpa. Kalau orang lain mungkin akan berfikir, oh lah doa je, bukan nak ni pun. Tapi sebenarnya bila kita yakin dan kita serahkan jiwa kita kepada Allah, maka Allah akan bagi pada masa itu, dia kata. Masa tu dia kata, saya sangat-sangat tenang, dia kata, jiwa saya, memang saya waktu sahabat sebab anak saya hilang lah. Saya rasa tenang, dia kata. Allah jumpa, Allah bagi jalan pada saya untuk bantu jumpakan anak dia tu. Baik, ada satu lagi kisah yang mana dialami oleh penulis tu sendiri. Dia kata, dia kata, dia bagi pesanan juga lah untuk kita tips kan. Dia duduk dekat luar negara 4 bulan, dia kata.
Waktu 4 bulan duduk kat luar negara, silah bukan negara kita kan. Macam-macam masalah lah dia kata. Antaranya sakit kepala lah, sakit perut, segala sakit yang ada dia kata. Antara perkara yang dia amalkan ketika itu adalah berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, dia kata Allah bagi kesembuhan dekat dia. Dan dia pun nak kita, saya dan juga tuan-tuan dan perempuan pada hari ini amalkanlah. Dia kata kita berusaha dengan orang kata makan ubat kan, makan Panadol dan sebagainya untuk kita ikhtiarlah secara semua. Dia kata bagus. Tapi dalam masa yang sama kita kena berfikir balik bahawa Allah sahaja yang akan memberi kesembuhan kepada kita semua. Jadi itu antara doa yang kita boleh amalkan dan boleh kita orang kata apa, terapkanlah dalam diri. Mungkin sebelum ni kita tak pernah amalkan kan. Kalau dia sakit kita macam nak ambil lah Panadol, nak makan, hilanglah sakit kepala aku ni. Tapi dia kata cubalah baca, dia kata amalkanlah, yakinlah, buatlah sebanyak 3 kali, InsyaAllah Allah akan bagi. Dan antara perkara-perkara lain bagaimana untuk kita menjemput rezeki adalah yang kedua, solat. Solat ni tuan-tuan dan perempuan, kita pun tahulah kan, kalau kita hidup tak solat ni Allah tak bagi apalah. Memang kita pun hidup sekadar hidup, tak mendapat keberkatan Allah. Ada juga kisah daripada pembaca buku ni sendiri. Dia kata, dia tulis surat, dia hantar dekat Fatu dia tu sendiri. Dia kata, tuan, saya ni alami orang kata apa, masalah kesempitan hidup dan juga masalah hutang yang sangat teruk, dia kata. Tapi masa tu saya fikir macam saya nak cari ketenangan, saya pergi duduk di library, dia kata hari tu. Saya duduk relax, dia kata, lepas tu saya nampak buku ni, dia pun ambil. Bila dia ambil, dia baca, dia kata, Allahu Akbar, patutlah Allah tak bagi dekat aku rezeki, dia kata. Aku tak pernah semayang. Aku tak pernah semayang 2 tahun. 2 ke 3 tahun tak pernah solat, tak pernah tahu pun solat ni, dia kata. Lepas tu dia pun rasa, ya Allah, dia minta ampun lah. Dia balik rumah, dia pun solat, dia buat 5 waktu yang dia tak pernah buat selama ni. Allahu Akbar, Allah bagi kat dia. Walaupun sebelum ni dia melakukan kekhilafan, bila dia beruntun memohon kepada Allah, dia kata Allah bagi dekat dia ketenangan yang dia nak sangat selama ni. Dia kata hidup dia yang selama ni dia fikir macam mana aku nak bayar hutang aku ni, aku serabutlah dengan hutang aku ni. Tapi dengan asbab dia solat dan tunaikan kewajipan dia kepada Allah, Allah bagi jalan penyelesaian tu dekat dia. Dan walaupun sebenarnya hutang dia tu taklah saya lagi dah, tapi dia dapat ketenangan bagaimana untuk dia menyelesaikan masalah tersebut. Allah bagi jiwa tu, jiwa tenang ni tuan-tuan dan perempuan ni. Allah besar lah kalau kita rasa pun nikmat dia sangatlah besar. Ada lagi satu cerita juga, yang ni dia telefon. Ni pun kes tak semayang juga, sama juga, tak pernah semayang seumur hidup, tak pernah semayang. Dia kata saya ni, hidup saya dulu mewah, dia kata. Saya apa ni hidup saya mewah dulu, dia kata. Apa ni, duit ni tak nak lagi dia, memang banyak lah senang kata kan, memang kaya betul. Lepas tu dia mengalami satu fasa yang sangat teruk dalam hidup dia, mana dia jatuh. Dia jatuh waktu tu, dia kata saya pun tak tahulah pasal pocik waktu ni saya jadi macam ni. Lepas tu dia bila dengar dia kata dia jadi hidup dia sempit tu, lepas tu dia terangkat, sebenarnya tuan pernah semayang tak, dia kata. Lepas tu dia kata saya tak pernah semayang lah, dia kata. Saya pergi masjid pun duduk, dia kata. Lepas tu apa ni Cik Warid, Allah Akbar, tuan, kalau tak semayang ni apa nak jadi dengan hidup kita lah, macam mana Allah nak bagi rezeki dekat kita. Lepas tu dia kata sebenarnya kemewahan yang tuan dapat selama ni adalah umpan yang Allah tarik untuk kita lagi jauh daripada Allah sebenarnya. Ujian-ujian yang Allah bagi pada kita hari ini adalah untuk memperingati kita. Maksudnya dia sayangkan kita. Maksudnya apa yang Tuhan alami dah, maksudnya Tuhan dah benci lah. Jadi bertaubatlah kan, buatlah kewajipan kita kepada Allah. Dan lepas pada tu terus dia macam tersentak, dia berkata, Allah, selama ni aku tak buat apa yang Allah nak. Allah bagi dah dekat aku ni sebelum ni kemewahan, tapi aku tak guna sebaiknya. Dia pun balik semayang apa semua. Dia buat solat 5 waktu dia buat. Dia tambah lagi dengan solat sunat-sunat. Lepas tu dia tambah lagi dengan solat jemaah. Dia pergi masjid, dia ajak lagi anak-anak bini dan sebagainya, dan ganti baliklah solat-solat yang mana dia pernah tinggalkan. Dan Alhamdulillah dia kata lepas pada tu, sahabat kata dia kata hidup saya ni taklah macam mewah dulu kan, dia kata. Tapi saya rasa bahagia lah. Saya rasa hidup saya semakin senang, dia kata. Senang dengan jiwa yang tenang, dia kata. Allah Akbar, dia kata. Itulah rezeki yang Allah nak bagi, yang kita tak jangka pun, tapi
bentuk tu ya. Dan satu lagi mungkin yang terakhir lah kan, rezeki sedekah. Rezeki sedekah ni pun antara rezeki yang hebat juga. Okey, ada juga satu kisah yang mana orang kampung ni lah, senang katakan orang kampung ni dia buka bisnes dalam kampung. Siapa nak pi kan? Lepas tu pula dia pun tak ada kenalan-kenalan, tak ada kawan-kawan yang rapat dan sebagainya. Jadi dia pun macam, dia tanya Puteri, macam mana saya nak buat nak bagi Allah bagi rezeki kat saya kan? Dia kata cuba tuan ni bagi sedekah dekat 40 orang, dia kata. Lepas tu dia pun dia tak mempertikaikan, kalau aku bagi kat 40 orang tak rugi ke aku sekejap lagi? Bankrupt lah kedai aku sekejap lagi. Tapi dia tak cakap macam tu. Dia kata baik, saya buat. Dan Alhamdulillah, bila dengan rezeki dia bagi 40 tu, dia dapat 400 rezeki lepas pada tu. Kalau kita rasa logik tak macam aku bagi 40 aku dapat 400. Tapi tu janji Allah, rezeki yang kita tak jangka. Dan satu lagi kisah untuk yang sedekah ni, dekat siri 1, buku ni siri 1, dia cerita ada satu keluarga ni dia kena sihir. Adik dia yang baru kahwin pun kena sihir teruk lah, memang teruk. Dia pun ada bisnes dan bisnes dia pun jatuh merudum. Dan lepas pada tu 2 hari daripada dia mengalami masalah tu, dia dapat pula notis penarikan kereta. Dia kata Allahu Akbar, apalah ujian aku kali ni Allah. Dia kata jatuh sejatuh-jatuhnya, dia kata. Lepas tu dia pun dia kata apa yang awak nak bagi dekat aku ni kan, ujian apa yang awak nak bagi dekat aku ni. Memang makan pun jatuh. Adik-beradik bila susah, siapa nak tolong kita, siapa nak dekat dengan kita kan. Lepas tu dia kata tak apa, aku tunai lagi. Dia kata aku solat hajat. Dia buat segala solat. Dia kata dalam masa yang sama dia mohon dekat Allah, semoga Allah permudahkan urusan dia. Kata. Dan dalam masa yang sama juga dia bersedekah. Sebelum ni dia sedekah cuma RM1. Dia kata tapi hari ni dia kata dengan niat ni aku bersedekah RM50 ni, aku harap Allah bagilah rezeki dekat aku. Dia kata. Dan kebetulan lepas pada kejadian tu dia melalui kehidupan dia seperti biasa, walaupun ujian dia sangatlah besar. Dia pun ada kawan dia, sahabat dia minta tolong dengan dia kata. Dia pun macam tak apalah, walaupun aku ada masalah, dia kata aku nak tolonglah kawan aku ni. Dia pun bawa lah kawan dia ni ada nak ke satu tempat ni. Jadi masa dia bawa tu, dia cerita lah dekat kawan dia apa masalah dia alami. Cerita macam tu je, cerita. Lepas tu nak jadikan cerita, dia tengok dekat bar minyak tu kan, nak habis dah minyak. Allah Akbar, dia kata macam mana ni, aku dah tak ada duit nak isi minyak ni. Ya Allah, bagilah aku sampai, bagilah aku permudah ke urusan kawan aku ni, ya Allah. Alhamdulillah berkat dia berdoa tadi tu, dia pun selamat sampai ke destinasi dia. Dan lepas sampai tu dia rasa tak apalah, okeylah aku dah letak apa semua ni. Ustaz tu kawan dia bagi huluk duit dekat dia, suruh dia isi minyak. Dia tak cerita pun pasal minyak tu. Maksudnya Allah bagi rezeki melalui dia, asbab dia untuk dia sampaikan kepada yang penolong tadi tu lah. Ingatkan dia bagi duit minyak je, rupanya dia bagi lagi RM1,000 untuk tolong dia selesaikan masalah penarikan kereta tu. Allahu Akbar, dia kata. Memang kisah ni ya Allah, dia kata sedih sangat kalau kita fikir macam mana ni aku nak selesaikan masalah ni, dia kata. Tapi Allah bagi dengan ni. 3 perkara tu dia buat, tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama dia solat, dia berdoa dan juga dia bersedekah. Tu antara nikmat-nikmat yang Allah janjikan dekat kita, ya Allah. Dan sebelum saya nak akhiri pada hari ni kan, ada beberapa eksperimen yang dia suruh kita, tuan-tuan dan perempuan, buatlah dan amalkan 40 hari. Dia kata yang pertama iaitu solat. Kita hari ni tuan-tuan dan perempuan, kalau kita rasa macam kita solat macam lewat sikit ke, kita memperawalkan sikit solat. Dia kata pasal solat ni, dia kata dah kalau hari ni kita buat 5 waktu, kita gandakan lagi dengan solat-solat sunat. Dia kata sebab rezeki dengan solat ni Allah jamin. Buatlah 40 hari, dia kata Allah bagi yang berganda-ganda dia. Dan yang kedua, silaturahim. Kalau kita ada orang kata apa masalah lah dengan mak ayah kita, ada bergaduh dengan mak ayah kita, minta ampun, minta halalkan mana Allah. Nikmat sangat-sangat, dia kata. Lepas tu ada masalah dengan adik-beradik, kalau bergaduh ke apa, minta ampun, minta maaf, dia kata. Lepas tu kalau orang buat salah dengan kita, maafkanlah, dia kata. Walaupun susah untuk kita maafkan, dia kata, tapi nescaya bila kita dah maafkan orang tu, kita akan rasa kita yang buat, kita yang akan rasa nikmat tu, dia kata. Amallah, dia kata. Dan yang ketiga, yang terakhir iaitu sedekah. Sedekah. Dia kata kalau kita ni tuan-tuan hari ni kita tak ada duit, kita
sedekah cara tak ada duit. Ada tenaga, kita sedekah cara tenaga. Masa kan, kita ada masa. Kadang kepakaran, kita sedekah cara kepakaran kita. Sebab semua tu dikira sebagai sedekah. Allah akan nilai kita. Dan mungkin itulah kesimpulan yang saya boleh bagi pasal buku ni. Bagaimana Faturi ni nak mengajak kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Dia kata bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah jaga keberkatan hidup kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita cepat melatah apabila kita mengalami apa jua ujian yang Allah bagi pada hari ini. Tak kisahlah dari segi apa-apa jua pun, janganlah kita melatah. Dia kata tunailah semua je kewajipan kita pada Allah dan kita serahkanlah kepada Dia. Dia kata, dan janganlah kita tinggalkan amalan-amalan yang seperti saya tadi lah, istighfar, silaturahim, berdoa, bersedekah, solat dan sebagainya. Sebab perkara-perkara ni akan sampai, akan tiba masanya Allah akan bagi rezeki itu pada kita. Mungkin itu saja kotlah daripada saya. Dan saya haraplah setiap kata pesanan yang disampaikan oleh penulis ni ataupun iktibar daripada kisah-kisah yang disampaikan tadi tu menjadi yang kata apa, titik semangat kita untuk berubah. Mungkin kalau hari ni kita rasa macam kita dah solat kan, kita solat 2 waktu dah cukup, kita tambahlah sikit lagi, kita solat-solat sunat. Okay. Tak banyak pun tak apa, sikit demi sikit, yang penting konsisten dan buat. Dan mungkin itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih walaupun saya rasa macam saya masuk sesi kaunseling bersama penceramah dan motivasi, insya-Allah kan. Sebenarnya kan pendatangan Cik Aminah tadi, walaupun kita tengok dia muda, dia pelajar praktikal saja pun, tapi segala pencakapan, segala idea, segala pencapaian semua ada izin Allah. Dan semua yang tuan-tuan dan puan-puan hadir pada sesi ini, semua aturan Allah. Allah nak hubungkan kita, dan apa yang disampaikan oleh Cik Alina, perkongsian beliau pun satu rezeki Allah dan berkaitan untuk dari kita lah, insya-Allah. Dan apa yang saya boleh ingat adalah senang kata, kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita dan bagi seluruh dunia untuk kita. Alhamdulillah. Dan saya nak kongsikan kan, satu kasidah. Mungkin tuan-tuan perempuan familiar kot kasidah ni. Bukan makan. Saya kongsi kasidah lah. Oh, bukan kasidah makan, bukan. Bukan semua. Kasidah bikin dan kasidah makan nanti kita postpone untuk another session ya kan. Kasidah ni pagi dia insya-Allah. Allah 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 malana maula siwa Allah kullama nadaitu ya qala ya abdi ana Allah. Maksudnya Allah malana maula siwa Allah, tiada bagi kami satu pelindung pun selain Allah. Kullama nadaitu ya, setiap kali aku menyeru wahai ya Allah, qala ya abdi, ni Allah, ni Allah. Dia berkata, wahai hambaku. Kita sebut Allah aja. Allah, wahai hambaku, akulah Allah, mintalah ke aku tolong. Hang menut je, orang kata kan. Hang menut je. Jadi kita selalu kita punya rutin kita, masalah kawan, masalah kita cari orang. Tapi kita tak pernah pun, mungkin kita malas sikit lah. Kita ada apa-apa masalah, kita ada apa-apa kesulitan. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni ya Allah? Tolonglah ya Allah, aku nak fikir ya Allah. Kan? Jadi, lepas ni, apa-apa sesuatu keputusan, apa-apa satu masalah, walaupun kita berada dalam kesulitan, kita minta pada Allah dulu. Kan Allah kata, wa iman secuci garam, kau minta pada aku. Ini tambah pula kita manusia, saya rasa daripada rumah nak sampai sini, macam-macam itu. Kan? Jadi orang kata Allah sentiasa ada dengan kita, sentiasa dia tunggu je. Ya Allah, apa dia panggil ya Allah, Allah terus sambut kita. Ya, aku kat sini, aku sampai ke sini, minta saja kepada aku. No? Baik, terima kasih banyak Cik Aina. Saya rasa seronok, saya rasa macam mungkin aku terbuka bersetuju untuk sambungan untuk beliau, untuk next buku kan. Jangan. Ada cara motivasi sebenarnya.
Betul-betul ya Allah, saya nak ambil semangat. Tapi kan, ada satu benda ni, saya dapat bagi tadi lah rumusan memandangkan orang kata synchronize dengan apa yang saya nak sampaikan dan menjemput rezeki ni dalam Al-Quran. Inilah untuk diri saya dan teman-teman sekali, rezeki ni dijaga oleh Allah totally. Betul? Takwa adalah pintu rezeki kita, syukur adalah tambahan rezeki kita, sedekah adalah kataan rezeki kita, ujian rezeki tanda Allah kasih dan sayang. Kadang-kadang betul tak solat itu satu ujian. Saya ada terlalu satu yang post di Instagram, tak solat. Aku mengira tidak solat itu Allah hendak menghukum aku. Sebaliknya tidak solat itu adalah satu hukuman sebenarnya untuk aku. Maksudnya kita fikir tak buat, dapat je rezeki, ramai je duit masuk kawan ramai, tapi kita tak nampak sisi istidraj tu. Maksudnya satu hukuman yang Allah bagi untuk kita. Jadi tuan-tuan perempuan, laluan rezeki ini sebenarnya kalau kita rasa tersekat ataupun terasa sulit, mungkin kita cek balik hubungan kita dengan Allah semestinya, hubungan kita dengan mak ayah, dan juga apa-apa kesalahan mungkin kita buat tanpa sedar. Jadi refleks balik dan kita muhasabah balik, insyaAllah. Jadi Wallahu'alam, insyaAllah perkongsian kerja Aina dan juga kerja saya sebenarnya daripada Allah. Jadi pakat-pakat kita baca buku dan menjemput rezeki, ada sini satu dan sini dua, dan itulah semoga saya doakan semoga Allah mempermudahkanlah semua bentuk rezeki pada tuan-tuan dan puan-puan, baik kata dari segi hidup di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Baik, terima kasih tuan-tuan puan-puan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarat dan surah doa. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran.